أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Baik, sekarang kita masuk poin nombor 18 berkenaan dengan kata sifat yang boleh juga menerima tasniah, boleh juga dijadikan tasniah. Kalau kita perhatikan pelajaran kita daripada tajuk 2 sampai sekarang ni, kita ada lafaz mufrad. Dan lafaz kita ni terdiri daripada isim jamid, maknanya isim yang tidak memiliki ciri-ciri sifat. Satu lagi isim yang ada ciri-ciri sifat. Dua ini sahaja kita bagi. Kemudian setiap isim tu dia boleh berdiri dengan sendiri. Contohnya rojulun, bentun. Sama ada makrifah ataupun nakirah, kan? Ini nakirah, ini makrifah. Tambah alif lam, ar-rajulu ataupun al-bintu. Kemudian kita kembangkan. Yang satu-satu ni, kita kembangkan dia jadi satu gabungan. Yakni, kita gabungkan dia dengan sifat. Ataupun nama lain bagi sifat ni, na'at. Na'atun. Rojulun akan jadi, contohnya lelaki tinggi, rojulun tawilun. Kalau kita masuk ke alif lam, ar-rajulu at-tawilu. Ini salah satu cara gabungan dua kalimah yang terbentuk, yakni melalui hubungan mausuf dan sifat. Yang kedua, kita ada gabungan ini melalui apa yang kita namakan sebagai idhafah. Yang ini tak berlaku kepada kata sifat, berlaku kepada isim sama-sama isim. Walaupun nanti kita akan jumpa berlaku juga idhafah menggunakan kata sifat. Tapi itu tidak original. Yang original yang ini, yang asal dia. Idhafah ni isim sama-sama isim. Contohnya kita ada perkataan waladun. Kemudian kita ada perkataan ar-rajul. Dalam bahasa Arab kita tak boleh gabungkan dua ni, kita nak kata anak lelaki, tak boleh. Melainkan dengan menerusi kaedah. So kaedah dia ialah sebelah sini jangan ada alif lam, waladu, dan tanwin dihilangkan. Dan sebelah sini harus dijarkan, ar-rajuli. Gabungan ini dinamakan sebagai idhafah. Dan isim yang kita kemukakan ini ialah isim mufrad. Sifat dia pun, sifat tadi, tawilun tadi pun mufrad. Sekarang ni kita masuk bab tasniah. Maksudnya apa yang kita bincangkan semua atas ni akan diwujudkan dalam bentuk tasniah. Jadi rajulun ni akan jadi rajulani. Ar-rajul akan jadi ar-rajulani. Tawilun akan jadi tawilani. Dan kita perlu ingat, dalam bahasa Arab, kalimah yang mampu berubah harakat ataupun huruf dia akan berubah dengan cara-cara yang tertentu. Untuk isim mufrad, baris belakang diambil kira. Rajulun akan jadi rajulan, rajulin. Tawilun akan jadi tawilan, tawilin. Kalau dia musanna, maknanya yang ni satu, kan? Bentuk satu lagi dia, kalau dia dua, tasniah, sama juga. Dia ada bentuk yang menunjukkan perubahan dia. Satu bentuk dia rajulani.
Satu bentuk lagi, alif ditukar kepada ya, rajulaini. Ini untuk kes sama dengan ni, rafa'. Untuk kes nasab ni, dengan jar, dia pakai yang ni saja, rajulaini. Dan ini berlaku juga kepada kata sifat. Jadi, kata sifat kita tawilun, kalau tasniah akan jadi tawilani. Dua yang panjang. Biasanya kita tak terjemahlah dua untuk kata sifat ni. Tapi dia fahami dua. Dua dalam kata sifat ni hanya semata-mata untuk menyeragamkan dengan mausuf dia, dengan kalimah yang dia sifatkan. Yang dua tu ialah, contohnya dua lelaki tinggi. Yang tinggi tu, lelaki tu, dua orang tu lelaki kan. Bukannya dua lelaki, dua tinggi. Jadi dua tinggi ni tak diterjemahkan. Dua lelaki itu diterjemahkan. Dua lelaki tinggi. So, tinggi tak diterjemahkan dengan dua. Tapi dia punya bentuk harus sama dengan bentuk lelaki yang dia sifatkan. Satu lagi ialah tawilaini. Alif ditukar kepada ya dan ini dipakai untuk nasab dan juga jar. Nasab contohnya ra'aitu. Kalau ada ra'aitu, jar artinya ada bi. Ada huruf jar, ada bi, ada fi. Pakai yang ni. Okey, selama ni beberapa kata sifat kita dah hafal daripada bab 2 sampailah sekarang diulang-ulang perkataan kabir, saghir, qadim, jadi, tawil, qasir, jamil, hasan, maksur, wasi', dayyiq, al-laziz. Diulang-ulang sampai jilid yang keempat. Masih ada lagi perkataan ini. Takkan tak boleh ingat lagi kan? Jadi, kata sifat sama seperti isim biasa, dia ada mufrad, dia ada musanna dan dia ada jamak yang kita akan pelajari dalam bab jamak. Kata sifat ada bentuk mufrad, ada bentuk musanna, ada bentuk jamak. So kita pergi secara berperingkat lah. Mufrad kita dah lalui. Sekarang ini kita masuk bab musanna ataupun tasniah. Mana-mana isim, tak kira dia tu isim yang tak ada makna kata sifat ataupun ada makna kata sifat, semuanya dalam ayat tu akan dikelompokkan dalam kelompok rafa', nasab dan juga jar. Masuk saja dalam ayat ataupun masuk saja dalam gabungan kalimah, dia terdedah kepada keadaan dia itu sebagai kelompok rafa', kelompok nasab ataupun kelompok jar. Dan dia juga terdedah kepada nakirah dan makrifah. Ini nakirah, makrifah. Nakirah, makrifah. Nakirah, makrifah. Nakirah, makrifah. Sebelah menyebelah. Kalau ada kabirun, akan adalah al-kabiru. Kalau ada kabirani, tasniah kan kepada kabirun, akan adalah al-kabirani. Dua. Dalam terjemahan, kita tak terjemahkan dua yang besar. Dua besar ni tak terjemah. Sebabnya bila ada besar ni, mesti ada sesuatu yang besar. Contohnya buku. Al-kitabani, buku, dua buku besar. Al-kitabani, kabirani. Jadi dua tadi itu buku. Bukannya besar tu duanya. Bentuk ini hanyalah untuk mengharmonikan gabungan mausuf dengan sifat yang merupakan ciri-ciri bahasa Arab. Ciri-ciri bahasa Arab, kalau ada penyifatan, dia mesti harmoni. Harmoni dari sudut mufrad-mufrad. Kalau tasniah-tasniah. Kalau rafa'-rafa'. Kalau nasab-nasab. Kalau jar, jar. Maknanya dua-dua tu harus harmoni. Harus sama. Jadi ini bentuk rafa' kabirani. Bentuk rafa' bagi musanna. Kalau yang ni nakirah lah nakirah ma'rifah. Ma'rifah masuk ke alif lam. Al-kabirani. Nasab untuk nakirah kabiraini. Untuk ma'rifah kabiraini. Kalau kecil pun sama juga. Saghirun. Kecil. As-saghiru ma'rifah. Okey, sekarang ini kita nak tasniahkan dia. Bentuk rafa' bagi mufrad berdhammah. Bentuk rafa' bagi tasniah ada alif. Saghirani. Ma'rifah jas masuk ke alif lam. As-saghirani. Bentuk rafa' bentuk nasab. Bentuk nasab dengan jar
sama saja alif ni tukar kepada ya. Saghiraini. Nakirah kan? Nakirah. Ya ni makrifah. Saghiraini nakirah, makrifah as-saghiraini. Qadim lama. Qadim ni mufrad, bentuk kata sifat. Nakirah kalau makrifah al-qadimu. Kalau tasniah kepada yang ni qadimani. Yang ni standing dengan alif. Yang ni dirafakkan dengan dhammah. Yang ni dirafakkan dengan alif. Yang ni makrifah kerana ada alif lam. Untuk yang ni tasniah dia al-qadimani. Yang ni tanda rafa' ialah baris dhammah. Lawan dia untuk tasniah alif. Alif tu tanda rafa' bagi tasniah. Ini kes apa ni? Kes rafa'. Maknanya dia tu ikut dia punya mausuf. Mausuf tu jadi mubtada' ke, jadi khabar ke, jadi fa'il ke, jadi naib fa'il ke. Kalau bentuk nasab, contohnya dia menerima kesan perbuatan. Ra'aitu baitaini qadimaini. Aku melihat dua buah rumah yang lama. Pakai yang ni lah. Kena lihat. Jadi alif ni tanda rafa'. Kalau tanda nasab, tukar kepada ya. Ya tu tanda nasab. Sama untuk kes nasab dengan jar. Contohnya ada bi kan. Marartu, aku melalui. Bi. Aku melalui dua buah rumah. Al-baitaini, al-qadimaini. Dua buah rumah yang lama. Jadi baru, ini mufrad. Nakirah. Kalau ada alif lam, ma'rifah. Ni tanda apa? Rafa'. Tanda bagi rafa'. Tanda dia dhammah. Tanda dhammah ni bagi rafa'. Yang ni bertanwin sebab dia nakirah. Kalau dia ma'rifah tak ada tanwin. Tapi rafa'. Sama-sama rafa'. Lawan dia, maknanya kalau dijadikan dua, jadi dani. Tanda rafa' ni setanda dengan tanda alif ni. Tanda rafa' bagi nakirah, dhammah. Tanda rafa' bagi tasniah, alif. Yang ni tak ada alif lam kan? Nakirah. Yang ni ma'rifah kerana ada alif lam. Ni bentuk rafa' nasab jar. Bentuk rafa' kerana ada dhammah. Kalau dia tasniah, yang ni al-jadidani. Ma'rifah. Sama-sama ma'rifah, cuma beza yang ni mufrad. Tak ada tanwin. Yang ni tasniah, ada alif sama dengan yang ini. Kalau dia nasab, contohnya aku melihat dua buku kan. Kita baini. Ra'aitu, aku telah melihat dua buah buku yang baru. Jadi daini. Nasab lah. So nasab dia bukan dengan alif, dengan ya. Bukan dengan dhammah. Bukan dengan alif. Tetapi dengan ya. Ini nakirah ke makrifah? Nakirah. Kerana tidak ada alif lam. Mausuf dia pun nakirah. Kitabaini. Jadi daini. Kalau mausuf dia tu makrifah, al-kitabaini. Dua buah buku yang baru itu. Al-jadi daini. Yang ni pakai alif lam, yang ni pakai alif lam. Tanda nasab dia ya. Tanda jar dia pun ya. Contohnya marartu tadi. Marartu bi. Aku melalui dua buah buku. Al-kitabaini jadidaini. Marartu bi kitabaini jadidaini. Kalau ra'aitu aku telah melihat al-kitabaini al-jadidaini. Nasab jar sama saja bentuk. Tawilun. Mufrad. Kata sifat. Ni bentuk apa ni? Rafa'. Nakirah ma'rifah. Nakirah. Yang ni sama dengan yang ni, tapi bezanya alif lam, ma'rifah. Bentuk rafa'. Tanda rafa' dhammah. Kalau dia ditasniahkan, dhammah ini akan tukar jadi alif tu. Ini tanda bagi rafa'. Yang ni tanda bagi rafa' ialah dhammah. Yang ni tanda bagi rafa' ialah alif. Nakirah ma'rifah, nakirah sebab dia ambil yang pada yang ni. Yang ni ma'rifah, yang ni at-tawilani. Contohnya, apa yang tinggi? Lelaki. Ar-rajulani. Yang ni apa yang tinggi? Rajulani.
Hazani kan. Hazani. Dua orang ni ialah lelaki yang tinggi. Hazani rajulani tawilani. Rajulan ni jadi apa? Khabar kan. Setiap khabar hukum dia rafa'. Rafa' dengan alif lah sebab dia tasniah. Kalau kata sifat, dia hanya ikut sahaja i'rab mausuf dia. Kalau mausuf dia bentuk macam ni, dia pun bentuk macam ni jugalah. Ada alif, ada alif. Ar-rajulani at-tawilani fil masjid. Dua orang lelaki yang tinggi itu berada di masjid. Jadi apa? Contoh ayat ni dia jadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa'. So rafa' untuk rajulani ialah alif. Tanda dia. Maka kata sifat pun kena ikut sama. Tanda kena sama dan makrifah pun kena sama. Makrifah nakirah pun kena sama. Ar-rajul at-tawil. Asas-asas yang begini nampak simple. Tapi budak-budak kita belajar bahasa Arab tak nak belajar kaedah. Nak hafal kalimah sahaja. Jadi bila naik peringkat tinggi, tulis ayat di tampungkan. Masuk peringkat tinggi pun masih lagi. Kita tak tahu dia nak kata apa ni. Mungkinlah peringkat SPM tu dia tak kisah asal kita boleh buat ayat aja kan. Tapi bila kita masuk universiti ke ataupun kita buat tesis ke apa ke, kita nak tahulah dia ni nak cakap apa ni. So kalau mubtada khabar tak betul, mausuf sifat tak betul, so kita confuse dia nak kata apa. Kalau ulama dulu cuba kita tengok. Mana-mana ada karangan ulama kitab yang ditulis akan ada syarah dia kan. Dan syarah tu akan jelaskan. Maksud pengarang ni ialah sini mubtada ni, sini mubtada. Dan memang kedudukan dia pun valid sebagai mubtada. So maknanya kita clear dah. Yang ni maksud dia subjek. Ini predikat. Ayat dia bukan ayat yang tunggal langgang lah. Maksudnya semua orang faham. Kerana dia ikut kaedah. Sebab tu kita kena belajar kaedah dulu supaya apa yang diterang ni kita faham. Okey, kalau dia jadi at-tawilaini kan. Tawilaini masih lagi ar-rajulaini. Sini akan jadi rajulaini. Kata sifat dia tak boleh berdiri sendiri. Kita nak kata apa? Dua yang baru tu apa benda? Sudah kena ada mausuf. Walaupun kadang-kadang kita jumpa al-kabirani kan dalam ayat kan. Contohnya, wa amma al-kabirani, adapun dua yang besar itu. Yang ni sebelum ni dah dibincangkan apa yang dimaksudkan dua yang besar ni. Sama ada dia maksudkan dua adik-beradik ke? Atau dua buku yang besar. Ada 3 buku, 2 daripadanya adalah besar. So dia kata ada pun 2 yang besar itu merujuk kepada buku lah. Buku ke apa ke. Tapi kalau dia nak duduk sendiri tanpa ada rujukan, tak boleh. Dalam bahasa Arab tak ada sistem macam tu. Melainkan kena ada pentakwilan. Maksud di sini ialah al-kitabani, al-kabirani. Sebab tu dalam tafsir Quran kita kalau ada bentuk kata sifat, dia akan ada takwil. Rajulaini tawilaini. Contohnya, ra'aitu. Aku telah melihat. Rajulaini tawilaini. Ataupun ra'aitu ar-rajulaini at-tawilaini. Kalau marartu, aku melalui bi rajulaini tawilaini. Marartu bi ar-rajulaini at-tawilaini. Pendek. Qasirun. Al-qasiru. Ini nakirah, ini makrifah. Ini tasniah nakirah. Ini tasniah makrifah. Bentuk ni rafa'. Kalau rafa' nak kena ada something sini. Apa yang pendeknya? Katalah budak al-waladani. Qasirani. Sini waladani. Qasirani. Kemudian buatlah ayat yang kita dah belajar dah. Kalau yang ni dia layak jadi khabar kan? Buat je. Hazani. Ini ialah 2 orang budak yang pendek. Al-waladani qasirani amami contohnya. Di depan aku. Jadi mubtada. Setiap mubtada tu rafa'. Rafa' ini dengan alif. Dengan tanda alif. Sebab dia tasniah. Yang ni pun mudah-mudah dalam kitab Judrumiyah kita pun. Dia punya contoh-contoh simple-simple je. Ra'aitu. Sini pun boleh buat ra'aitu. Kan? Ra'aitu sini. Waladaini. Kalau makrifah, al-waladaini. Kemudian bubuhlah marartu dengan ra'aitu. Marartu untuk jar, untuk nasab, guna ra'aitu. Untuk jar, biasa kita bubuh kalau marartu bi. Aku melalui
somebody lah atau something. Jamilun, nakirah, cantik. Al-jamilu, ma'rifah. Tasniah dia jamilani. Al-jamilani. Jamilaini, nasab dengan jar. Al-jamilaini, nasab dengan jar. Apa yang cantik? Bubuh yang simple-simple aja dulu. Kita bani, dua buku yang cantik. Yang ini Alkitab. Alkitabani, Al-jamilani. Kemudian untuk jadikan dia rafa' ni, masukkan dia dalam ayat yang sesuai, sama ada dia jadi mubtada, khabar, ataupun fa'il, ataupun naik fa'il. Untuk kes ni, kes rafa'. Contohnya, hazani, kitabani, kitabani, jamilani. Yang ni follow yang ni. Yang ni jadi yang ni kerana dia jadi khabar kepada mubtada. Untuk yang ni, kerana dia ada alif lam, so dia sesuai duduk depan lah. Al-kitabani, al-jamilani. Dua buah buku yang cantik itu, apa cerita dia? Al-tawilah, duduk atas meja. Ini dah jadi khabar. Yang ni mubtada. Yang ni sifat kepada mubtada. Yang ni mubtada asalnya. Yang ni sifat dia. Kalau tak ingat istilah pun tak apa. Asalkan kita tahu wajib ada keseragaman dalam gabungan tu. Hasanun dengan Hasan. Ini pun makna cantik ataupun bagus. Al-Hasan, ini nakirah, ini ma'rifah. Kalau tasniah, Hasanani. Kalau ma'rifah, Al-Hasanani. Ini ke siapa ni? Rafa'. Kalau nasab dengan jar, Hasanaini ni untuk yang ni, nakirah. Kalau ma'rifah, Al-Hasanaini untuk yang ni kan. Ni rafa', ni nasab dengan jar. Al-Hasanaini. Kemudian masukkan mausuf. Apa benda yang sesuai? Budak kan? Al-Waladaini. Kalau ada ya, bubuh ya sini. Sini, waladaini. Sini, ada alif. So, masukkan alif. Al-Waladani. Yang ni tak ada alif lam. Waladani. Okey? Kemudian jadikan ayat. Mubtada' khabar dulu. Yang mudah-mudah. Mana mubtada' khabar? Kalau mampu buat fa'il dengan ayat fa'il, boleh buat. Okey, maksur. Patah. Broken. Ini nakirah ma'rifah. Nakirah kan? Sebabnya tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, ma'rifah. Hukum dia masuk dalam grup rafa'. Tanda dia dhammah yang bertanwin. Yang ni dhammah yang tidak ada tanwin. Kalau tasniah, maksurani. Nakirah. Kalau ma'rifah, al-maksurani. Katalah kursi kan? Kita ambil kursi. Sini. Kursiyani. Dua kursi yang patah. Maksurani. Sini al-kursiyani. Maksurani. Sini pakai ya. So kursi ni pun kena pakai ya juga. Al-kursiyaini. Sini tidak ada alif lam jadi kursiyaini maksuraini. Dua buah kursi yang patah. Okey, luas, wasi'. Contohnya sungai kan? Nahrun wasi'. Sini an-nahru wasi'. Sini nahrani wasi'ani. Yang ni an-nahrani al-wasi'ani. Yang ni pakai ya. Maka nahr pun kena pakai ya juga. Yang ni nahraini wasi'aini. Yang ni an-nahraini wasi'aini. Yang ni umum, yang ni khusus. Okey, sempit. Katalah jalan kan? Syari'. Syari'un dayyikun. Jalan yang sempit. Kalau makrifah, asy-syari'. Asy-syari'u ad-dayyiq. Yang ni kalau dua, body pun nak kena sama. Syari'ani dayyiqani. Yang ni body dia ada alif lam, masukkan alif lam. Asy-syari'ani ad-dayyiqani. Yang ni pakai ya, maka syari' pun kena pakai ya juga. Syari', syari'aini. Yang ni asy-syari'aini. Ini yang asas dia. Kemudian masukkan kata kerja ke apa ke yang sesuai untuk kes nasab.
Contohnya aku melihat dua jalan yang sempit. Ra'aitu asy-syari'aini dayyiqaini. Ra'aitu syari'aini dayyiqaini. Aku melalui marartu bi. Aku melalui dua jalan yang sempit. Marartu bi asy-syari'aini dayyiqaini. Marartu bi syari'aini dayyiqaini. Lazis. Apa yang lazis? Ta'amun, lazizun. Masuk alif lam, at-ta'amu, al-lazizu. Ya ni dua makanan kan? Ta'amani. Sini masuk alif lam, at-ta'amani, al-lazizani. Ya ni pakai ya, maka ta'am pun kena pakai ya. Ta'amaini. Ya ni at-ta'amaini lazizaini, at-ta'amaini lazizain. Akal tu contohnya kan, aku makan. At-ta'ama al-lazizain. Ta'amaini lazizaini. Kalau yang ni mubtada khabar boleh buat kan? Hazani ta'amani lazizani. At-ta'amani al-lazizani ala al-ma'idah. Atas meja. Hidangan. Kelas. Wallahu a'lam bissawab.